إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فقها واسعا. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. وبعد. Alhamdulillah, terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat Ustaz Afif yang sudi bersama dengan saya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati ayah-ayah, ibu-ibu, sahabat-sahabat, sahabiah-sahabiah yang bersama dengan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan ia menjadi asbab perkiraan di sisi Allah Azza wa Jalla ketika kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi insya-Allah pada malam ni kita menyambung kembali pembacaan kitab kita, iaitu Risalah Al-Bajuri fi Ilmi Tauhid. Saya kongsikan dulu kitab yang dibincangkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita ulang kaji sedikit sifat yang pertama, sifat wujud. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala dan kata penterjemah hafizahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini amin. Sifat yang pertama ialah sifat wujud. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu wa ضده al-adamu. والدليل على ذلك وجود هذه المخلوقات. Maksudnya, maka wajib bagi hak Allah Azza wa Jalla bersifat wujud. Apa makna wajib bagi? Siapa ingat wajib bagi? Wajib maksudnya? Wajib bagi. Siapa ada ingat wajib bagi? Wajib Itu akal. wajib Cip akal. akal. Barakallahu fikum. Itu wajib akli. Wajib bagi hak Allah Azza wa Jalla bersifat wujud. Lawan bagi sifat wujud adalah tiada, yakni al-adam. Bermula dalil atas demikian itu. Demikian itu ni kembali kepada mana? Ingat tak tersebut tu? Bermula dalil atas demikian itu. Sifat wujud. Bermula dalil atas sifat wujud bagi Allah Azza wa Jalla itu ialah kewujudan segala makhluk. Jadi pada minggu lepas kita telah pun menyusun dalil. Apakah dalil akli bagi kewujudan Allah Azza wa Jalla? Jadi saya share dulu yang telah kita bincangkan sebelum ni. Okay. Oh, ni kita dah bincangkan. Ini dia punya dalil ni. Ya. Walau dia sudah. Ini dalil yang telah kita bincangkan. Dalil daripada sifat wujud. Yang pertama, dia bermula dengan kita menyaksikan alam ini. Ya, kita tengok kepada alam, kita kata alam ini berubah-ubah. Kan? Kita gunakan apa dia? Kita gunakan musyahadah, yakni panca indera. Ya, panca indera. Alam ini berubah-ubah. Kemudian step yang kedua kita kata setiap yang berubah pasti baharu. Iaitu alam ini dia berasal daripada tiada kepada ada. Baharu tu maksudnya apa baharu?
kena kena catat baharu dalam istilah tauhid maknanya hudus. Baharu dengan makna apa dia? Baharu ni dia ada terma-terma yang akan berulang. Baharu sama dengan hudus. Sama dengan hudus. Bahasa Arab dia je hudus. Hudusun. Ya. Sesuatu yang bersifat baharu kita panggil dia hadis. Kalau ada sesuatu yang bersifat dengan baharu kita panggil sebagai hadis. Jadi kalau orang tanya kita apa beza hadis dengan hudus? Hudus ni sifat. Hadis ini sesuatu yang bersifat dengan baharu. Apa makna baharu? Ni makna baharu. Sesuatu yang berasal daripada tiada kepada ada. Jadi step yang pertama, cara kita nak menyusun hujah dalil kewujudan Allah Ta'ala ni, kita perhati alam dulu. Kita perhati alam, maka kita akan dapati alam ini berubah-ubah. Ni step yang pertama. Alam ini berubah-ubah. Bila kita tengok, alam berubah siang kepada malam, malam kepada siang. Kita daripada sihat kepada sakit, sakit kepada sihat, muda kepada tua, kecil kepada remaja, remaja kepada dewasa, dewasa kepada tua. Jadi, alam ini berubah-ubah. Alam, apa maksud alam? Siapa ingat makna alam? Alam, masiwallah, sesuatu selain daripada Allah. Itu maksud alam. Kemudian kita pergi pada step yang kedua. Step yang kedua apa dia? Setiap yang berubah pasti baharu. Setiap yang berubah pasti baharu. Maka natijah yang kita dapat ni, yang ketiga ni, ketiga ni dipanggil natijah. Maka alam ini baharu. Kemudian yang keempat, step keempat. Ini dalil kena susun, dalil akal. Setiap yang baharu pasti ada pembaharu ataupun pencipta. Maka pencipta itu namanya Allah Azza wa Jalla. Jadi, macam mana kita nak menentukan Allah Ta'ala wujud ataupun tidak, kita telah menggunakan tiga dalil. Yang pertama, kita guna dalil musyahadah, iaitu dalil panca indera, tengok pada alam. Yang kedua, kita menyusun dalil akal, iaitu apa dia? 2, 3 dan 4 ni. Ini kita menggunakan dalil akal. Kemudian pencipta kita itu namanya Allah Ta'ala, kita menggunakan dalil syarak. Dalil syarak maksudnya kita tahu pencipta kita nama dia Allah, tahu daripada Al-Quran, tahu daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di sini sifat wujud ni saja kita telah mengaplikasikan tiga bentuk dalil. Dalil musyahadah panca indera, dalil akal, kemudian dalil syarak. Habis itu. Jadi kita nak terus kepada kitab lah. Kita nak terus pada kitab sebab ni kita nak dah bincang dah. Kita cuma ulang kaji sedikit sajalah. Siapa yang tak sempat dengan tajuk ni, dia boleh tengok video yang telah dimuat naik dalam YouTube bagi sifat perbahasan sifat wujud. Okey. Sekejap. Kita nak kembali pada kitab. Siapa yang boleh kita nak buat soal jawab sikit. Siapa boleh yang nak buka mic dia boleh buka mic boleh buka mic. Siapa nak cuba? Okey. Siapa ada? Ada orang? Ada yang bersedia untuk bersoal jawab? InsyaAllah. Ada tak ada? Belum ada. Kata lama Ustaz tinggal nak tu. soal jawab. Ya, Ramai apa tu dia? bersedia tu. Ramai ada. Ramai bersedia InsyaAllah. jawab tu. Okay. Kalau saya tanya, kena ada hak respon melalui ni voice Okay. Sifat yang pertama kita bahas tentang sifat wujud. Tuhan itu wujud atau tidak? Tidak Wujud. berjawab. Wujud. Apa dalil Allah itu wujud ataupun Tuhan itu wujud? Wajib akal. Dalilnya? Dalil akal. Dalil akal. Jadi kita kata apa dalil Tuhan wujud? Wujudnya makhluk ataupun wujudnya alam. Kan? Jadi apa dalil Allah wujud ataupun apa dalil Tuhan itu wujud? Wujudnya alam. Soalan yang ketiga. Apa kaitan antara wujud alam dengan wujud Allah?
Yang pertama sekali guna perhati dulu. Kita kata apa dia? Alam ini Alam berubah. barakallahu fi. Alam ini berubah-ubah. Kita perhati dengan mata kita ni, alam ni berubah. Step yang kedua, setiap Setiap berubah pasti baru. barakallahu fikum. Setiap yang berubah pasti baharu. Maksudnya asal daripada tiada kepada ada. Maka yang ketiga, kita kata alam ini. Setiap yang baru pasti ada dia pencipta. Okey, kita beri set ya. Maka kita dapat Ah, aja lah. Alam ini baharu. Alam ini baharu. Yang ketiga kan. Alam ini baharu. Yang keempat, setiap yang baharu memerlukan kepada pembaharu ataupun pencipta. Nah, maka pencipta itu siapa namanya? Allah. Allah. Pencipta itu Allah. Tahu mana kata alam ni berubah? Apa dalil alam ini berubah? Dalil akal. Dalil alam berubah, dalil akal ke dalil musyahadah? Oh, dalil musyahadah. Dalil musyahadah, dalil panca indera, kan? Oh, iya. Panca Ha. indera. Tahu mana kata alam ini ada pencipta? Itu Da- dalil syarak. Dalil akal. Dalil akal. Tahu kata alam ini ada pencipta itu dalil akal. Tahu mana kata alam ini penciptanya namanya Allah? Dalam Hmm. Al-Quran. Bila sebut Quran maksudnya dalil Syarak. syarak. Maka nak mendapatkan kita dapat kenal pasti kewujudan Allah, kita telah mengaplikasi tiga bentuk dalil. Yang pertama dalil musyahadah, iaitu panca indera. Yang kedua dalil akal. Dan yang ketiga kita menggunakan dalil daripada syarak yang kita tahu. Tuhan kita tu namanya Allah Azza wa Jalla. Cumanya ada orang tanya, kalau uh, kalaulah sekiranya Quran tidak menerangkan kepada kita tentang kewujudan Allah, akal kita boleh mengenal pasti tak yang alam ini ada pencipta? Siapa boleh jawab? Boleh. Boleh. Ya. Ha. Cumanya, wajib ke tak wajib kita kena kenal Allah sebelum datangnya syarak? Siapa boleh jawab? Wajib ke tak wajib kita kenal Allah sebelum datangnya syarak? Tak wajib. Tak wajib. Tak wajib. Tu kena beza tu. Kita boleh mengenal kewujudan Allah sebelum datang syarak. Ya, kita boleh mengenal pasti kewujudan Allah, kewujudan pencipta dengan akal. Tapi wajib ke kita kena kenal Allah Ta'ala sebelum turun syarak? Tak wajib. Yang jadi wajib adalah ketika turunnya syarak ataupun dalil daripada Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tu tentang sifat wujud, jadi nanti boleh ulang kaji baliklah ya, tentang sifat wujud. Sekejap ya. Ya. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung baca. Tak ada kata apa dia. Maksudnya, maka wajib bagi hak Allah Azza wa Jalla bersifat wujud. Wujud maknanya ada. Lawan bagi sifat wujud adalah tiada, yakni al-adam. Bermula dalil atas demikian itu, yakni bermula dalil atas sifat wujud bagi Allah Azza wa Jalla itu, ialah kewujudan segala makhluk. Cuma dalam kitab kita ni dia ringkas. Ada kata dalil Allah Ta'ala tu wujud, wujud makhluk. Jadi yang kita tulis-tulis sebelum ni tu, kita dah meleraikan dalilnya secara lebih terperinci lah dan lebih tersusun. Tengok nota kaki pada nombor 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat rusuluhum afillahi syakku fatiris samawati wal ard. Maksudnya, rasul-rasul mereka bertanya, patutkah berlaku sebarang keraguan tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Afillahi syakkun. Ya, adakah patut ada keraguan pada kewujudan Allah Ta'ala? Yang ni dalil syarak lah. Dan dalil syarak ni maksudnya bila syarak sebut Allah Ta'ala ada, maka sabit juga dengan syarak. Cumanya kita kena faham, kewujudan Allah Ta'ala ni dia sabit dengan dalil akal dan dalil syarak. Ini penting kita jelas. Ya? Ini penting. Kita kata,
Eh? Okey. Kewujudan kewujudan Allah sabit. Sabit maksudnya tetap. Sabit ni pasti dengan dalil, akal dan dalil syarak. Ni yang kita susun tadi tu adalah dalil. Ada dalil apa? Dalil akal. Yang tu kalau kita sebut tadi boleh tengok balik video sebelum ni. Kemudian dia kata apa dia? Ayat ini mempersoalkan golongan yang menafikan kewujudan Allah yang hakikatnya membawa pengertian kewujudan Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman lagi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maksudnya, yang ni seumpama kita sebut masa duk tahlil, apa orang faham dia maksud. Fa'lam, oleh itu maka tetapkanlah pengetahuan. Fa'lam, hendaklah kamu ada ilmu, hendaklah kamu yakin 100% annahu, bahawasanya Allah Ta'ala itu, bahawasanya dia Allah Ta'ala itu, annahu dhamir sya'n di sini, bahawasanya la ilaha, tidak ada Tuhan. Kalau kita terjemah sebiji-sebiji, dia akan bunyi lagu ni. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu kurang tepat. Yang tepatnya, la ilaha di sini ada makna yang mahzuf. Yang tak ditulis tetapi difahami pada akal. La ilaha ma'budun bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, ditunduk patuh dengan sebenar-benar sembah ataupun sebenar-benar tunduk patuh melainkan Allah. Itu maksud yang lebih tepat. Sebab tu kata sini, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kalau kita terjemah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, jawabnya banyak je. Agama lain dakwa. Tak, ada dewa ni, ada dewa tu yang boleh memberi manfaat dan juga mudarat. Tapi semua dewa-dewa tu bukan Tuhan yang layak disembah. Itu hanyalah dakwa-dakwi sebagai Tuhan. Okey. Habis itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha khaliqu kulli sani'in wa san'atihi. Maksudnya, sesungguhnya Allah menciptakan seluruh pencipta dari kalangan makhluk dan ciptaannya. Hadis riwayat Al-Imam Hakim rahimahullahu taala dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Tengok nota kaki pada nombor 16 tadi. Nombor 16 ini dia kata apa dia? Apa nota kaki dia? Tengok dia kata. Dia sebut segala makhluk adalah baharu, yakni dari tiada kepada ada. Ia membawa makna mesti ada pencipta. Mustahil alam yang besar ini terjadi dengan sendirinya. Sebagaimana dakwaan pihak tertentu. Ibarat satu titik pada satu kertas putih. Jika ditanya akan pelajar-pelajar, titik ini tiba-tiba sahaja ada. Tak kan otak kaki, pasti mereka menjawab tak mungkin. Mesti ada orang yang buat perhatikan. Ini baru satu titik. Apatah lagi fata morgana alam ini. Mesti ada pencipta, iaitu Tuhan. Namun timbul persoalan, siapakah Tuhan? Sesungguhnya akal manusia hanya dapat mencapai alam ini mesti ada Tuhan. Akan tetapi siapa Tuhan? Tidak tercapai oleh akal. Justru itu, di sinilah peranan para Rasul alaihimussalatu wassalam menyampaikan kepada umat manusia bahawa Tuhan alam semesta itu ialah Allah Azza wa Jalla. Nampak dia kata kat sini? Kalau kita guna akal, sebagai contoh, pengarang kita bagi tahu, kertas yang putih, ada satu titik pada kertas tersebut. Rasa-rasa titik itu datang sendiri ataupun ada penyebab? Siapa boleh tolong jawab? Ada datang sini ataupun ada penyebab? Ada penyebab. Mesti ada penyebab, kan? Perempuan basuh kereta, bersih, vacuum, tak ada satu butir pasir pun dalam kereta. Tiba-tiba esok, tengok ada 2-3 butir pasir masuk dalam kereta. Rasa-rasa masuk sendiri ke ada penyebab? Ada penyebab. Ada penyebab. Jadi kalau sebutir 2-3 butir pasir masuk dalam kereta pun ada penyebab,
takkan sebesar-besar perubahan yang berlaku kepada alam, siang kepada malam, malam kepada siang, tidak ada penyebab, tidak ada pengubah. Maka di sinilah ulama menyusun kaedah, setiap yang berubah pasti baharu. Setiap yang berubah pasti baharu, dan setiap yang baharu memerlukan kepada pencipta ataupun pengubah. Maka pengubah itu ialah Allah Azza wa Jalla. Jadi disebabkan ada yang baru masuk juga ini, jadi kita raikan, kita susunlah dalil. Kita susun dalil, kita cuba praktis. Sebab benda ni, ilmu tauhid ni, kita nak laju-laju sangat pun kita bimbang, takut ada yang pening ke? Ada yang pening ke? Sekejap ya. Kalau ada yang pening, kita Jangan laju-laju buat Ustaz, latihan sikit. contoh banyak. Gimana? Jangan laju-laju, slow-slow, beri contoh Slow. banyak. Okey, kita Main beri banyak. contoh banyak. Okey. Main banyak. Baik. InsyaAllah. Okey. Tengok. Laju sangat tadi tak? Bahas spread. Okey. Yang pertama sekali, macam mana kita nak susun dalil? Kita dah bincang dulu sifat wujud kan? Okey. Yang pertama, step kita nak susun dalil. Step yang pertama. Alam ini berubah-ubah. Okey. Macam mana perempuan boleh tahu alam ini berubah-ubah? Itu step yang pertama. Tahu mana kata alam ni berubah? Panca Guna indera. apa? Guna panca indera. Ini dia panggil dalil panca indera. Dalil tu maksudnya hujah lah, bukti. Dah, sekarang siang ke malam? Siang ke malam sekarang? Malam. Tahu mana kata malam? Kena mesyuarat dulu kalau tahu malam. Tak payah mesyuarat. Ustaz, kita mesyuarat dulu, Ustaz. Nak tengok malam ke siang? Tak ada orang mesyuarat dulu. Kita putuskan dalam Nampak mesyuarat gelap. nanti. Nampak gelap tu malam Ustaz. Kalau majoriti kata malam. Okay, nampak gelap. Nampak tu dengan apa nampak tu? Dengan panca indera mata. Jadi, tahu kata sekarang malam, alam bila malam, tak di siang. Berubah tak berubah? Berubah. Okay, bila berubah, maksudnya kita guna dalil apa? Dalil Dalil musyahadah. panca indera. Panca indera ni dia panggil dalil musyahadah. Dalil panca indera. Panca indera. Penglihatan. Dia panggil musyahadah. Jangan ada awak conteng. Musyahadah. Okey. Sekejap. Sekejap. Apa tak boleh ni? Sekejap. Siapa tak boleh ni? Kan ada orang lain yang... Sekejap. Ni macam mana boleh terbit contengan? Saya pelik kot ni. Seperti ada yang conteng. Bukan saya seorang ni. Saya kena setting sikit. Whiteboard ni saya seorang je boleh guna. Dia ada setting ni sini. Setting. Ya. Tak apa. Okey, sebab tadi ada terconteng tadi. Ni dah. Orang darat lagu ni lah. Baru-baru nak belajar ni. Okey. Tak apa. Saya biarlah yang dah terconteng tu nak buat macam mana. Saya nak cuba padam tapi tak lepas nak padam. Dan tu je. Ni tak lepas. Okey. Tak apa. Terusnya. Okay, alam ini berubah-ubah. Tahu alam ni berubah dengan panca indera. Itu step yang pertama. So slow dah, kena susun dalil. Kemudian yang kedua, kita kata setiap yang berubah
Setiap yang berubah pasti apa? Pasti Baru. baharu. Apa makna baharu? Apa makna baharu? Ingat Ada tak yang apa jadi makna baharu? Sesuatu yang berasal daripada tiada. tiada. Sini. Tiada Kepada kepada ada. ada. Ini dipanggil baharu. Setiap yang berubah pasti baru. Contohnya sekarang ni mudah. Siapa yang tengah duduk, cuba kita letak tangan dekat bawah, kita angkat ke atas. Okey. Jadi berubah tak berubah? Bila berubah, Berubah. maksudnya baru. Kan? Pergerakan tangan kita tu baru. Asalnya daripada tiada pergerakan tangan kita duduk bawah tadi. Bila kita angkat ke atas, sekarang barulah berubah ke atas. Okey. Maka dapat hasil, bila kita perhatikan alam, dapat hasil apa dia? Setiap yang berubah pasti baru, maka kita dapat natijah alam ini baharu. Alam ini baharu. Sampai sini boleh? Sampai sini boleh? Boleh, Ustaz. InsyaAllah. Okey. Sebab alam ni berubah, maka kita dapat keputusan alam ini baharu. Maksudnya alam ini berasal daripada tiada kepada ada. Kemudian yang keempat. Dah. Setiap setiap yang baharu memerlukan apa dia? Baru. Pembaharu atau Chip. pencipta. Ini akal. Ini akal. Kita kata setiap yang baharu memerlukan kepada pembaharu dan juga pencipta. Maka kita kata apa dia? Siapa pencipta tu? Okay. Maka pencipta itu namanya siapa? Namanya Allah. 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 Okey. Jadi selesai. Kita susun dalil. Ini susunan dalil. Mula-mula kita berhati luar alam. Alam berubah. Okey. Bila kita sebut alam berubah, kita dapat tahu kata alam ini berubah daripada dalil apa tadi? Musyahadah. Daripada dalil musyahadah. Kita dapat tahu yang setiap yang berubah ni mesti baharu ni daripada dalil apa tadi? Dalil akal. Boleh juga kita nak sebut musyahadah. Dalil Dalil. akal pun Akal. boleh. Jadi asasnya kita kata dalil panca indera kan. Yang alam ini berubah dalil panca indera. Kemudian kita menyusun dalil. Alam ini berubah. Setiap yang berubah pasti baharu. Alam ini baharu. Ni dekat sini kita susun daripada sini sampailah kepada sini. Kita menyusun dalil. Kita susun dalil ni, kita guna dalil apa ni? Dalil apa tadi kita sebut tadi? Akal. Dalil akal. Kita guna dalil akal. Kita menyusun ni, kita menstrukturkan dalil ni, kita guna dalil akal. Okey. Kemudian kita dah tahu dah, alam ini ada pencipta. Okey, kita dapat keputusan alam ini daripada pencipta ni daripada dalil apa? Dalil Quran ke dalil akal pada asas sekarang? Kita tengok molek, cuba perhati molek. Kita dapat tahu kata alam ini ada pencipta sekarang. Jangan kita kira hok belajar sebelum ni, kita kira kaedah kita belajar sekarang. Kita dapat tahu alam ini ada pencipta berasaskan dalil apa? Indra. Ni. Indra. Dalil akal. Ni. Dalil akal. Kita dapat tahu alam ini berubah daripada panca indera. Jangan salah dalil dah. Okey. Kita dapat tahu alam ini berubah daripada dalil panca indera. Lepas pada kita tengok alam ni berubah, kita kata setiap yang berubah pasti baharu. Maka kita dapat keputusan alam ini baharu. Lalu kita pun kita susun dalil. Alam ini berubah. Setiap yang berubah pasti baharu. Alam ini baharu. Kita boleh dapat keputusan ni. Kita boleh dapat keputusan ini. Menyusun dalil ni dipanggil dalil akal. Kemudian bila alam ini baharu,
setiap yang baharu, kita kata apa dia? Setiap yang baharu perlu kepada apa dia? Perlu Pencipta. kepada pembaharu ataupun Hmm. pencipta. Contohnya Mencipta. kita buat tadi, pasir masuk dalam kereta kita. Kita bersih dah vacuum. Ya. Kita dah bersih dah kereta kita tadi tu. Tiba-tiba tengok esok ada 2 butir pasir dalam kereta kita. Berubah tak berubah? Berubah. Masuk Berubah. dalam kereta, masuk pasir dalam kereta kita tu baharu ke tak baharu? Baru. Baru. Baharu. Asalnya daripada tiada Ada. kepada ada. Ada. Jadi bila baharu, perlu tak kepada pembaharu? Perlu. Perlu. Contoh perempuan parking Perlu. slipper depan masjid, kan? Nak keluar masjid tinggal sebelah slipper. Kan saya dah beritahu dulu kan, tinggal sebelah slipper. Jadi bila tinggal sebelah slipper, pusing, tengok pusing masjid, tengok tak ada. 2 kali tak ada, 3 kali tak ada, 4 kali tak ada, ala-ala 4 kali pun labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dah, ambil berkat. Mudah-mudahan jumpa slipper sebelah lagi, kan? Cukup 7 kali, sebelah lagi jumpa dalam longkang sebelah tandas. Berubah ke tak berubah? Berubah. Rasa-rasa berubah tu tak ada pengubah ke ataupun ada pengubah? Ada. Masih ada. Ada. Tak kisah sama ada angin ke, orang sepak ke, maka akal kita mengatakan yang berubah pasti ada pengubah. Berubah. Pasti ada pengubah. Jadi sebab tu kita kata setiap yang baharu ni maksudnya asal daripada tiada kepada, maka ada pembaharu. Pembaharu ke, pengubah ke, tak kisahlah boleh panggil belaka. Pembaharu pun boleh panggil, pengubah pun boleh panggil, pencipta pun boleh panggil. Maka pencipta itu siapa dia? Allah. Pencipta Allah. itu ialah Allah Azza wa Jalla. Cuma timbul persoalan. Ustaz, yang tadi tu selipar saya berubah tadi, tu orang ubah, bukan Allah Ta'ala ubah. Hakikatnya, orang tadi boleh sepak selipar kita tu, siapa dia beri kederak? Allah. Tak. Orang tadi boleh sepak selipar kita ataupun boleh saruk selipar kita tadi dengan kudrah, dengan kederak yang Allah Ta'ala berilah. Hakikatnya Allah Ta'ala yang menggerakkan dengan ikhtiar dia. Sebab tu kita kata, maka pencipta itu namanya adalah Allah Azza wa Jalla. Okey. Jadi kat sini penting. Yang pertama, alam ini berubah, kita dapat tahu daripada dalil panca indera. Kemudian, kita dapat tahu setiap yang berubah itu pasti baharu dan setiap yang baharu memerlukan kepada pencipta. Yang ni pada asasnya kita dapat tahu daripada dalil akal. Boleh? Daripada dalil akal. Kita kena faham sekarang ni puan-puan dan tuan-tuan sebab biasa baca dengar ceramah kat masjid. Bila biasa dengar ceramah kat masjid, maka semuanya berpandukan daripada Al-Quran semata-mata. Jadi sekarang ni kita mula nak memahami disiplin ilmu tauhid. Betul, kita tak nafi. Al-Quran menceritakan tentang kewujudan Allah. Tapi kita kena jelas, kewujudan Allah itu walaupun belum sampai lagi syarak, walaupun belum sampai lagi Nabi, tetapi kewujudan Allah itu boleh difahami, boleh dirasai dengan akal. Boleh jelas atau tidak? Boleh? Okey. Kemudian, maka pencipta itu namanya siapa? Allah. Tahu mana kata pencipta ni nama Allah? Sini. Tahu mana kata nama Allah ni? Kenapa tak nama Vishnu? Kenapa tak nama Brahma? Tahu mana kata nama Allah? Tahu daripada Rasul. Bila tahu daripada Rasul, maksudnya dalil apa kat sini? Dalil syarak. Dalil syarak. Dalil syarak. Syarak maknanya Quran dan juga hadis. Dalil syarak. Oh, lagu tu Ustaz. Hak selama ni hak tak duk mengaji hak ni. Ada. Hak duk tak tahu ni. Nak cerita Allah Ta'ala wujud ni. Kita dah mempraktikkan berapa dalil kat sini? Dalil panca indera, dalil akal dan juga dalil syarak. Sebab tu kalau orang sekarang dia suka bercakap tentang integrasi, integrate, sekolah integrasi. Ulama-ulama turaf dah lama dah mengintegrasikan antara 3 dalil. Ada dalil musyahadah, ada dalil akal dan juga ada dalil syarak. Jadi sekarang ni kita dah dapat membuktikan bahawasanya
dengan adanya alam ini membuktikan Allah Ta'ala tu ada ataupun tidak? Ada. Ada. Tak, bila alam ada menunjukkan kepada adanya Allah Azza wa Jalla. Ini dalil ni. Ini cara susun dalil dia. Jadi kita dah faham dah sekarang dalil sifat wujud. Cumanya saya laju sikit tadi tu sebab sebelum minggu lepas kita dah bincang dan ada video. Itu yang saya perah sikit tadi tu. Tapi Ustaz Afi kata kita slow sikit, kita ulang kaji sikit. Tak apa, boleh je nak slow kan. Cuma video ni dia akan berulang sedikit lah dengan video yang sebelumnya. Tak apa, kita raikan yang mana yang baru hadir. Okey. Jadi boleh dapat dah sekarang ni. Ni dalil Tuhan itu ada. Okey. Saya nak buat praktis ni. Sekarang ni tolong kita buat soal jawab. Tuhan itu ada ataupun tidak? Ada. 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 Apa dalil kewujudan Tuhan? Alam. Adanya alam. Alam Adanya ini. alam. Okey. Apa makna alam? Lain daripada Allah. Selain Allah. Ma siwallah. Sesuatu selain daripada Allah dipanggil alam. Langit, bumi, manusia dipanggil alam. Okey. Apa dalil Tuhan itu, apa kaitan adanya alam dengan adanya Allah? Apa Ada kaitan pencipta. adanya alam dengan adanya Allah? Ada yang mencipta. Alam berubah. Jawabnya guna yang kita dah bentang kat depan ni, yang saya susun tadi tu. Cuba guna yang ni. Alam Alam ini berubah. alam ini berubah. Okey. Kemudian yang kedua, setiap yang berubah pasti baharu. Apa makna baharu? Apa makna baharu? Dari Sesuatu yang berasal dari tiada kepada ada. Maka dapat keputusan alam ini Baharu. Ada. baharu. Kemudian yang keempat, setiap yang baharu pasti memerlukan kepada Penciptanya. pembaharu ataupun Cipta. pencipta. Maka pencipta itu nama dia siapa? Allah. Namanya Allah Azza wa Jalla. Tahu mana kata alam ni berubah? Daripada dalil mana? Panca indera. Panca indera. Macam mana boleh mendapat keputusan setiap yang berubah pasti baharu, yang baharu memerlukan kepada pencipta? Dalil akal. Daripada dalil akal. Tahu mana pencipta tu namanya Allah? Dalil syarak. Barakallahu fikum. Boleh faham sampai situ? Boleh. InsyaAllah. Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ya, boleh Ustaz Abi? Lepas tu minggu depan, tanya pula InsyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Dah. Yang ni kena ulang kaji. Tauhid ni kena ulang kaji. Sebab nanti keputusan daripada belajar tauhid ni, siapa nak tahu dia kejak kedak tauhid dia, sebagaimana puan-puan nak lintas jalan, puan-puan tengok ada kereta laju, puan-puan tak berani lintas jalan, maka begitulah keyakinan orang yang memahami ilmu tauhid. Kalau dia kata Tuhan tak ada, seumpama akalnya tercabut, terletak di atas lantai. Ini keyakinan bagi orang yang belajar ilmu tauhid. Siapa yang ragu-ragu, Tuhan ada ke tak? Macam mana nak membuktikan kewujudan Tuhan? Maksudnya tauhid tak kemah lagi. Tauhid kemah sampai peringkat dia boleh menyusun dah dalil. Jadi orang yang betul-betul memahami ilmu kalam, ilmu tauhid dengan baik, kalau kata Tuhan tak ada, macam cabut akal. Bukan kata gila tak. Akal tu cabut duduk luar. Tu dia panggil dalil. Sebagaimana kita yakin kereta yang laju kita tak boleh melintas, begitulah kita akan yakin tentang kewujudan Allah Azza wa Jalla berdasarkan kepada dalil yang kita susun. Sampai situ boleh insya-Allah? Boleh. Alhamdulillah. Nanti kalau lupa boleh minta selalu tengok dalam YouTube ulang-ulang saja. Boleh. Jadi yang ni penting. Yang ni adalah mukaddimah yang penting. Yang ni ratik sama. Tak apa, ratik dapur tak apa. Alam ini berubah-ubah, setiap yang berubah pasti baharu. Alam ini baharu. Kan? Setiap yang baharu memerlukan kepada pembaharu dan pencipta, maka pencipta itu namanya Allah. Jadi sebelum masuk kelas, ini kerja rumah yang perlu kita latih ya. Tak, sebab mana? Sebab saya akan buat soal jawab lah benda ni. Kan? Sebelum kita beralih. Okay, boleh sampai situ. Jadi sekarang ni dah ada 3 dalil. Ada dalil panca indera kita guna dalil akal, kita guna dalil syarak. Kan?
Sebab itu Allah Ta'ala sebut lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah Ta'ala kata antara ciri-ciri orang yang kufur pada Allah Ta'ala, mereka ni memiliki mata hati ataupun kita panggil sanubari, tapi mereka tidak mahu berusaha memahami. Dan mereka ini memiliki mata, tapi mereka tak mahu menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memiliki pendengaran, mereka tidak menggunakan pendengaran tersebut untuk mendengar tentang dalil-dalil kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Ta'ala, ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Sebab apa? Allah Ta'ala mengumpamakan manusia yang tidak mahu menggunakan panca indera dan akal yang Allah Ta'ala berikan untuk mengenal kewujudan Allah lebih sesat daripada binatang. Siapa boleh bagi jawapan? Sebab apa Tuhan tak kata macam binatang tu berat dah. Tapi balhum adal. Adil idrab. Maksudnya lebih lagi teruk daripada binatang. Sebab apa Allah Ta'ala sebut macam tu? Siapa boleh bagi jawapan? Ada yang boleh kongsi? Tak apa, salah-salah kita bincang-bincang kan. Allah Ta'ala kata siapa yang tak mengenal, tak berusaha mengenal Allah dengan panca indera yang Allah Ta'ala bagi, dengan akal yang Allah Ta'ala bagi, dengan mendengar daripada dalil syarak yang Allah Ta'ala bagi, mereka ni seumpama binatang, lebih teruk. Sebab apa Allah Ta'ala sebut macam tu? Siapa tahu? Tak ada? Ada yang boleh kongsi? Kau ada boleh kongsi? Ada? Ya. Kalau ada boleh. Sebab manusia ada Manusia diberi akal. Barakallahu fikum Tuan Haji. Barakallahu fikum. Mumtaz. Sebab binatang tidak ada bakat untuk berfikir. Binatang tidak ada bakat untuk menta'akul, menyusun maklumat secara berstruktur. Binatang tak ada bakat. Kita sebab tu binatang ni kita tak boleh labelkan dia sebagai bodoh sebenarnya. Sebab apa dia? Sebab bodoh, istilah bodoh ni kita boleh guna pada sesuatu yang ada bakat untuk berfikir tetapi tidak mahu menggunakan bakatnya untuk berfikir. Kan? Sebagai contoh, ada tak orang kata pada tiang masjid ni lapar? Ada tak? Apa ada boleh bagi tahu? Sian, tiang masjid ni dilapar, ada tak? Tak ada. Ada? Tak ada. Siapa ada. cakap itu kena pergi cek di hospital. Sakit jiwa ke dia ni? Tak. Sebab apa? Sebab tiang ni dia tidak ada bakat untuk makan dan minum. Maka dia tidak digelar dengan lapar dan juga dahaga. Nampak? Jadi begitulah dengan berfikir. Siapa yang ada on speak apa dia ni dia boleh tutup kalau kata ni kuat sangat. Okey. Jadi manusia kenapa dikatakan lebih sesat lagi daripada binatang? Sebab manusia memiliki bakat untuk berfikir. Memiliki kemampuan untuk berfikir tapi tak nak guna akal untuk berfikir. Maka kerana itu Allah Ta'ala kata balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang. Jadi sebab itu ini adalah amaran keras daripada Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan apa dia? Berkaitan dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Okey, jadi ini dalil daripada sifat wujud. Maka kalau siapa yang boleh menyusun dalil ni, secara asasnya dia dah dapat kenal pastilah. Allah itu ada. Allah itu bersifat dengan wujud. Boleh dalil ni? Saya nak beralih dalil baru ni. Dalil qidam ni. Dalil qidam lagi mencabar. Boleh? Ustaz ada soalan dekat chat. Boleh baca soalan kalau ada. Saya tak dan buka chat. Oh, hati dulu baca. Apa soalan dia? Kejap je. Okey, boleh. Ustaz, kita belajar tauhid ni sampai tahu buat dalil ya Ustaz. Okey, dia gini. Pada asalnya, untuk kita memahami kewujudan Allah Ta'ala, ulama' kata memadai kita tahu dalil ijmali. Ijmali macam mana? Apa dalil Allah Ta'ala wujud? Jawabnya adanya kita. Adanya kita lah dalil Allah Ta'ala wujud. Kan? Cumanya, dengan zaman yang penuh dengan pancaroba, dengan zaman yang penuh dengan ajaran-ajaran sesat yang banyak menyeleweng, sebaik-baiknya dan seelok-eloknya dan orang yang mengaji ilmu tauhid berusaha untuk menyusun dalil dengan baik. Tetapi pada asasnya, kalau seseorang tahu dengan cara ijmali ni macam mana? Umum.
Apa dalil Allah Ta'ala ada? Kita ada. Ni dalil ada Tuhan. Lepas tu kalau kita suruh dia susun dalil. Dah lagu mana nak kait ada Allah Ta'ala dengan ada kita dengan ada Allah Ta'ala. Setakat tu apa tak erti ya. Hamba ertinya setakat ada kita ni ada Tuhan. Lebih pada tu hamba tak erti. Jadi tak berdosa dah dia secara umum. Tidak berdosa. Cuma kita kena ingat kalau dia seorang yang critical thinking ataupun dia ni seorang yang critical ataupun dia ni mula meragui dalam hati dia, Tuhan ni ada ke tak tau. Aku duk belajar ada lah ada Tuhan tapi aku tak tahu Tuhan ada ke tak. Ataupun dalam hati dia tauhid ni masalah qalbu, masalah pegangan. Dia tak bukan masalah mulut-mulut ramai orang cerita. Kita kena yakin ada Allah, yakin. Tapi masalahnya dengan pengetahuan dia sekadar ada kita ada Allah tadi mengenyangkan akal dia ataupun tidak. Itu persoalan yang perlu jawab. Mengenyangkan akal dia atau tidak, mencukupkan akal dia ataupun tidak. Kalau akal dia masih ragu-ragu, tak tahulah aku. Bila kena takdir buruk ke, tak tahulah. Tak, Tuhan ni sayang ke tak? Main ragu-ragu. Maka pada ketika tu dia wajib kena datang memperjelaskan segala tashkik ataupun syak wasangka yang datang pada i'tiqad dia. Segala keraguan yang ada pada i'tiqad dia, dia perlu hilangkan. Cuma nasihat saya, bagi kita yang mempelajari ilmu tauhid secara berkitab ini, kita kena ada satu level yang berbeza lah daripada orang yang tak mengaji, kan? Jadi sebab ilmu-ilmu ni dululah yang ditekankan di pondok-pondok, kan? Sebab tu kalau kita baca dalam tulisan-tulisan kajian-kajian, boleh baca lah. Antara payah kita panggil evangelis, Christian evangelis, kan? Kita tahu yang mana Zionis ni dia ada gerakan-gerakan ni. Nak gerakan-gerakan kristianisasi, ada gerakan-gerakan untuk mengeluarkan orang daripada Islam. Antara yang payah Christian evangelis nak memurtadkan orang adalah di Nusantara. Bila dibuat kajian, antaranya kenapa ni? Kerana pengajian sifat 20 ni kemah pada orang dulu-dulu. Orang dulu ni ya gulung kain soft-soft lagu tu ya. Pakai baju pagoda lagu tu je. Tapi bab sifat 20 ni kejak sungguh orang panggil. Jadi ni penting. Supaya tak berkocok kita punya pegangan kita. Boleh dah setakat tu? InsyaAllah. InsyaAllah. Ada Menjawab lagi tak soalan? soalan Ustaz? Ya, sila. Apa dia soalan? Saya tak nak buka komen. Dalil syarak sama tak dengan dalil nakli? Lagi satu, Sama. nak tanya apa beza akal dengan otak? Okey, dalil syarak ada tak sama dengan dalil akli? Dalil syarak sama dengan dalil nakli. Sama, jawabnya sama. Nakli daripada perkataan naklun. Naklun kita terjemah dalam bahasa Melayu, maksudnya nukilan. Dalil yang dipindahkan, yang diambil alih yang dialih daripada lisan Rasulullah. Kita alih dalil daripada lisan Rasulullah, kita guna buat berhujah. Dalil syarak dengan dalil nakli, kita kata benda hak samalah. Dalil yang kita nukilkan, yang kita ambil daripada Quran dan juga hadis. Apa beza? Apa dia? Akal dengan apa dia? Otak. Akal dengan otak. Wallah Otak. ta'ala alam, secara spesifik benda tu ada perbahasan, ulama bahas. Cumanya qalbun ini kalau dalam bahasa Arab, bila membincangkan tentang qalbun, ulama banyak tertumpu kepada jantung. Sebab tu kita perasan tak, kalau kita berdebar memikirkan sesuatu, berdebar tu rasa di kepala ke rasa di jantung? Siapa boleh jawab? Jantung. Kan? Rasa di jantung. Orang kena anxiety, dia rasa kat mana? Jantung. Kalau kita bercakap sendiri dalam diri kita, kita biasa tertuju kepada dalam hati, dalam jantung. Betul tak lagi? Sebenarnya, dan ni saya kongsikan sikit lah. Dalam kitab I'jazul Quranil Karim, di antaranya Dr. Zaghlul Najjar. Dr. Zaghlul Najjar ni dia ada tulis satu buku. Dia adalah ulama Mesir yang banyak buat kajian tentang mukjizat Al-Quranil Karim. Ni luar topik sikit luar topik. Tetapi bila dia Dr. Zaghlul Najjar buat kajian, dia ambil kajian-kajian daripada barat. Yang mana barat buat kajian, jantung kita ni dia memiliki satu memori yang jauh lebih kuat daripada otak. Jadi sebab tu sebahagian daripada ulama-ulama rohani dia mengaitkan apa dia? Qalbu tu dengan apa dia? Memahami itu dengan apa dia?
ada pada jantung kita. Ada pada jantung. Ada pada jantung. Dan benda ni berlaku pasal lah. Ada yang mengatakan duduk di otak, ada kata duduk di jantung. Tapi cuba nak beritahu, dalam Quran sebut lahum qulubul la yafqahuna biha. Allah Taala sebut mereka memiliki qulub, qalbun. Qalbun ni merujuk kepada jantung yang tidak mahu memahami, kata Allah Taala. Bermaksud jantung kita ni dia berperanan untuk menyimpan memori, memahami sesuatu. Memahami sesuatu. Jadi secara detail wallah taala alam, sama ada benda tu dibahaskan dalam ilmu kerohanian. Imam Ghazali ada bahas. Cumanya dalam buku kitab I'jazul Quran, ulama membahaskan yang mana jantung kita ni juga memiliki daya untuk memahami yang cukup tajam dan cukup kuat lah pada qalbu kita. Dan Nabi pun sebut man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang dalam qalbunya, dalam jantungnya itu, pada jantung, bukan jantung zahir semata-mata, pada jantung tu ada sifat yang Allah Taala cipta. Man kana fi qalbihi, yang duduk dalam jantungnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan hak layak disembah melainkan Allah. Jadi Nabi kaitkan kefahaman la ilaha illallah tu dengan qalbu, dengan jantung. Dengan jantung. Dakhalal jannah. Fa asyad, dalam hadis Nabi sebut, dan antara banyak Nabi mengisyaratkan kepada sadar, iaitu dada. Boleh sampai situ dah? Boleh insya-Allah. Menjawab ke tak persoalan? Okey. Okey, ada lagi soalan? Boleh sampai situ. Okey. Nak masuk Qidam lah, dalil Ustaz. qidam ni. Ada? Ustaz Afif macam mana? Boleh teruskan? Terus. Boleh terus tak? Terus ke qidam. Okey, jadi insya-Allah sifat qidam Okey. Ni patut azam malam ni kita masuk ke sifat qidam mana ni? Ustaz dah tanya sikit, Ustaz. Yes, sila. Perlukah kita belajar macam mana kita nak tahu kewujudan Allah itu? Cara kewujudan macam kita wujud manusia atau perbezaan wujud manusia dengan wujud Allah? Perlukah kita belajar macam tu? Zat Okey, Allah tu sendiri wujudnya. Okey, yang pertama sekali, zat Allah Ta'ala mustahil lah untuk kita fikirkan, kan? Cumanya yang boleh kita datangkan sifat-sifat ataupun sifat sejagat yang ada pada manusia, kita boleh kenal lah. Contohnya sifat jagat manusia ni, jisim, jirim, jauhar, kan? Yang pernah kita sebut sepintas lalu sebelum ni. Maka bila kita tahu tu, cukup kita memahami Allah Ta'ala itu berbeza dengan sekalian yang baharu. Berbeza dengan sekalian yang baharu. Cuma macam saya sebut tadi, pada asalnya kita wajib mengimani itu dengan dalil ijmali. Kalau orang tanya kita, Allah Ta'ala ni berbeza tak dengan makhluk? Beza lah. Tuhan tak sama dengan makhluk. Kan? Tuhan tak sama dengan makhluk. Maksudnya dijawab lagu tu. Akidahnya secara fardu ain lepas. Kalau dia boleh jawab lagu tu lah. Allah Ta'ala tak sama. Kita ni baharu. Tak, kita ni asal pada tak ada, pada ada. Tuhan itu sedia ada. Maka memadai. Dan lalu kalau ditanyakan lagi, apa dalil Allah Ta'ala berbeza dengan sekalian yang baharu? Dalil al-mukhalafatu lil hawadith. Dia tak boleh nak susun dalil. Dia tak boleh nak menstrukturkan dalil tu. Muqaddimah surah, muqaddimah kubra, natijah. Dia tak boleh nak susun dalil. Jadi adakah dia dikira berdosa? Jawab kata para ulama tak berdosa. Kerana tu dah masuk dalam kategori dalil tafsili. Dalil terperinci. Dalil terperinci. Cuma yang macam saya sebutkan tadi, kalau orang ni orang yang jenis kritikal, memikir tentang kewujudan Tuhan, ataupun datang keraguan pada diri dia, boleh jadi dia pergi ziarah tokong ke, dia jumpa dengan dia Tok Sami, ataupun dia berjumpa dengan mana-mana padri. Jadi Tok Sami menceritakan tentang falsafah ketuhanan yang ada pada ajaran Hindu ataupun ajaran Buddha sebagai contoh. Dia ralik dengar falsafah Hindu macam mana mikir tentang Tuhan. Dia kata macam sama dengan Islam. Maka datang kesamaran. Bila datang kesamaran, pada ketika tu wajib dia kena mengaji dengan mendalam. Sebab apa? Untuk menghilangkan kesamaran yang ada pada akal dia. Boleh jelas itu dah? Boleh? InsyaAllah, Abang Razif? InsyaAllah, Ustaz. Tapi Ustaz nak tanya satu. Kalau contohnya Okay. kita
nak membezakan antara hakiki wajibul wujud dengan orang berkata sekarang ni wahdatul wujud, kesesatan wahdatul wujud. Macam mana kita kalau kita tak faham sendiri macam mana kewujudan zat Allah tu sendiri? Wahdatul wujud sebenarnya perbincangan tentang, sebenarnya kontroversi banyak benda ni, benda yang panas lah. Isu wahdatul wujud sebenarnya bukan lagi mengenali Allah Ta'ala dengan dalil akli, tetapi dengan irfan, dengan zauq, dengan musyahadah, mata hati yang basirah ni. Dia memiliki satu tahap lebih tinggi yang mana benda tu bagi saya tak perlulah untuk orang awam perbincangkan, tidak perlu sama sekali. Tak perlu. Dan sebab tu antara perbincangan berkaitan dengan Ibn Arabi, benda tu tak perlu pun orang awam sentuh kitab tu. Sebab kalau difahami, kita yang tak mencapai tahap musyahadah, kita punya qalbu kita, basirah kita, dia tak banyak tak bersih. Kita faham dengan akal yang cetek, kita faham dengan hawa nafsu, maka kita akan mentashif, kita akan melahirkan lembaran baru pada kalam ulama. Dia nak cakap kod lain, maksud dia kod lain, tapi kita faham kod lain. Maka bila membawa kepada penyelewengan, maka tak patutlah menyebabkan penyelewengan. Bila menyebabkan penyelewengan, maka tak perlu. Ya, sebab dalam kitab-kitab tasawuf yang begitu mendalam, maka mereka ni, para ahli sufi, kadang-kadang mereka nak kita kata, mereka nak meluahkan apa yang mereka rasai tadi tu, apa yang mereka rasai dengan perkataan yang tak tercapai. Menyebabkan kalau orang baca, maka benda tu boleh melahirkan apa dia? Melahirkan fitnah lah. Jadi kalau nasihat saya, kitab-kitab yang sebegitu bukan kitab untuk dibaca orang awam. Cukup kita orang awam ni, kita belajar berkaitan dengan tauhid secara akliyah. Dan ada pun maqamat. Maqamat ni kedudukan basirah seseorang. Macam mana mata hati dia lebih tinggi, naik darjat-darjat ni, bukan kita yang tentu. Itu adalah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh begitu dah? Itulah sedikit sebanyak jawapan yang boleh saya baginya. Boleh Ustaz. Mudah-mudahan kita, kitab-kitab begitu bukan kitab untuk dita'akul dengan dalil akli saja, tak. Dia panggil tahap irfan. Irfan ni tahap yang lebih zauki, zauq. Dia bukan semata-mata bicara akal. Ya. Dia berkaitan dengan rasa, pengalaman. Sebab tu ulama kata man lam yadhuq la yadri. Siapa hak tak rasa, maka dia tak tahu. Sebagai contoh, saya bagi contoh mudah ginilah nak faham. Madu manis ataupun tidak madu? Orang perempuan dia marah soalan ni, minta maaf, bukan madu tu, madu minum. Jangan salah faham, dia kata ustaz ni buat panas pula malam-malam, dia kata. Orang perempuan suka madu. Madu manis ataupun tidak? Manis. Nampak orang perempuan jawab madu manis Semua je. jawab manis. Kan? Gula manis ataupun tidak gula? Manis. Acu cerita kat saya beza. Okey, madu pula, madu tualang manis tak madu tualang? Manis. Okey, madu kelulut manis ke tak? Masam. 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 Ada yang manis kan? Ada juga Masam. kecapan manis kan? Masam manis. Cuba cerita beza manis gula dengan manis madu tualang. Cuba beza. Cerita lagu mana? Manis gula lagi Ustaz. Yelah, beza tu macam mana beza? Kena rasa dulu. Nampak? Kena rasa. Hak tu kita cerita pengalaman. Kena rasa. Tak rasa, ceritalah panjang lagu mana pun. Menyebabkan kalau kita cerita panjang, boleh jadi kita duduk syarah panjang, kita salah faham. Orang yang mendengar, katalah, Allah Ta'ala tidak mencipta daya kecap pada lidah ni. Lidah dia ni tak ada rasa masam, tak ada rasa manis. Lidah ada, tapi sifat pekecap tu tak ada. Jadi kalau kita cerita madu kelulut ni rasa masam sikit, benda masam, dia kata benda masam. Madu tualang dia rasa manis-manis kepayau, benda payau. Gula ni dia manis-manis pekat, benda manis, benda pekat. Dia boleh faham tak agak-agak? Ini Tak. kita cerita faham ni sebab kita pakat rasa belah kedah. Kalau Allah Ta'ala tidak mencipta daya pekecap pada diri, dia boleh faham ke tak? Tak Tak boleh. boleh faham. Maka Tak sekadar faham. cerita je lah. Bercerita. Tapi tak boleh rasa, tak boleh merasai apa yang orang pernah makan madu rasai. Begitulah umpama ahli sufi.
Ahli sufi, mereka mengalami pengalaman. Allah Ta'ala beri kepada dia pengalaman. Dia idrak, dia mengecapi benda-benda rohani, dia mengecapi perkara tersebut. Dia nukilkan dalam buku-buku dia. Pengalaman-pengalaman rohani yang dilalui. Kita ni, hak dosa banyak, hak tak pernah lalu pengalaman, kita pergi baca buku dia. Sesat ke tak sesat? Macam orang Sesat. macam orang tak pernah Sesat makan banget, madu, Ustaz. macam orang tak pernah makan madu keluluk, tak pernah makan madu tualang, dia duduk syarah panjang bab madu tualang, madu keluluk. Sesat ke tak? Pada tahu. Buat kepala tahu duk cerita panjang, cerita okey, madu keluluk gini. Padahal dia tak pernah rasa. Dia pun tak pernah rasa. Sesat. Jadi benda yang bukan bersifat akliyah, tauhid irfan, maksudnya orang yang berada, kita kena terimalah. Kita duduk tahap ni. Sebab tu antara benda yang ulama sebut, tuba liman alima qadrah, berbahagialah bagi orang yang tahu qadar diri dia. Ada orang dia tak tahu qadar diri. Semua benda dia nak bercakap. Bukan bidang dia pun dia nak bercakap. Jadi kalau tanya saya berkaitan dengan Ibn Arabi, kitab itu kitab yang tak patut dibaca oleh orang awam, kerana kitab itu kitab bagi mereka yang berkeahlian dalam bidang kerohanian. Cumanya sekarang ni, kalau kita jumpa mana-mana dalam TikTok ke dalam media sosial, orang duk baca kitab Ibn Arabi secara terbuka kepada orang awam, ketahuilah mereka ini orang yang menimbulkan fitnah kepada agama. Jangan duk ikutlah. Jangan duk ikut. Ini benda-benda yang berbahaya. Sebab orang tak baca kitab tu umum lagu tu. Bukan benda saya sendiri pun saya tak faham benda yang dimaksudkan oleh ni, sebab kita bukan duduk pada level ni. Boleh sampai situ dah? Tu sedikit lah berkaitan InsyaAllah. dengan perkara tersebut. Alhamdulillah. Okey. Kalau orang Berbalik baca pada tu, kalau orang baca tu boleh kita cakap dia pernah tahu ke tak boleh? kalau baca, yang pertama baca, kita nak kata laguan yang baca mengkritik sampai mengkafirkan. Sebab gini, Ibn Arabi, ulama berkhilaf tentang kekufuran ni. Ada ulama, bila ulama tanggung, ada yang tanggung kalimah dia tu secara zahir, memanglah boleh bawa kepada kufur. Kalau tanggung secara zahir, kan? Jadi ada ulama, banyak di antaranya Al-Imam Suyuti, ramai ulama-ulama besar mengatakan dia ni bukannya, yang berkhilaf tentang dia ni bukan orang cak ayam macam Ustaz Nafis. Kalau Ustaz Nafis kata dia tak kufur, ulama-ulama besar kata boleh nak kata kufur. Yang berkhilaf tentang status dia ni ulama-ulama besar. Khilaf tu pula yang seorang tolak, yang seorang mengatakan dia ini berada pada kedudukan yang tinggi. Jadi kalau benda hak ulama khilaf, kita hak cak-cak ayam ni duduk diam sudah. Kita duduk diam, kita kata asal pada orang mukmin itu adalah mukmin. Selama mana tidak ada perkataan-perkataan kufur yang tidak nyata. Dah ada perkataan nyata dah, sebab kita tahu orang-orang sufi ni ada ketika dia mengalami apa dia? Syatahat. Ada perkataan-perkataan dia yang tergelincir bila mana dia duduk dalam zauq, dalam kelazatan dia beribadah. Jadi cukup kita bersangka baik dan tak perlu dibacakan buku-buku yang seperti itu. Boleh deh? Agak boleh faham tak? Okey, Ustaz. Tulis tu, insyaAllah. Boleh faham. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey, saya setakat tu lah saya boleh tegang sebab saya dah baca buku Ibn Arabi. Sebab saya tak berani. Bukan level saya lah, bukan tu level-level orang yang tinggi-tinggi. Level-level saya ni hak bawah-bawah ni baca lah. Okey. Okey. Sampai sini boleh Jadi insya-Allah kita nak kembali kepada perbincangan kitab tadi. Boleh ke bersedia ke nak beralih pada sifat qidam? Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Kita kembali kepada kita punya slide lah. Dia kata apa dia? Okey. Sifat yang kedua, yang tadi tak habis lagi rasanya. Okey. Kata pengarang lagi, kana Allahu wa la syai'un ma'ah. Ini hadis daripada Imam Al-Bukhari. Maksudnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah pun wujud dan tiada yang wujud bersama-samanya.
Ha. Sebab itu kita kena faham, Allah Ta'ala gunakan dalam Al-Quran huwal awwal. Dia adalah yang terawal. Jangan kita faham lagu ni. Allah Ta'ala ni asas-asalnya dia tak ada. Dia cipta diri dia, kemudian dia awal sekali. Lepas tu baru ada makhluk. Tak. Allah Ta'ala menggunakan istilah awal, nak dibandingkan Allah tu dengan makhluk, maka kewujudan Allah terlebih dahulu. Itu makna awal. Bukan awal maknanya Allah Ta'ala tu dia ada asal pada tak ada, pada ada. Ya? Maksudnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah pun wujud dan tiada yang wujud bersamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita meyakini pengkhabaran tersebut kerana kita yakin sifat benar, yakni siddiq para Rasul alaihi wassalatu wassalam, utusan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya, mereka terpelihara daripada sifat dusta. Para Rasul ni mustahil pada diri dia sifat dusta. Apa dalil Rasul tetap berdusta? Ada dalil dia. Nanti kita akan bincang dalam bab sifat kerasulan. Dalil akal. Musuh Islam dewasa ini, kebelakangan ini, sedaya upaya cuba menggoncangkan akidah kita dengan mereka-reka cerita bahawa Nabi tercinta Rasulullah SAW pernah menipu. Apabila umat Islam termakan propaganda ini, mereka mula rasa ragu-ragu adakah benar segala pengkhabaran baginda Nabi SAW. Mungkin benar, mungkin salah. Akhirnya mereka meninggalkan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Okey. Ini berkaitan dengan petikan daripada sifat wujud. Sifat wujud. Okey. Kita nak masuk pada sifat yang kedua, yakni sifat al-qidam. Okey. Sifat yang kedua yakni sifat qidam. Apa makna qidam? Boleh tulis. Qidam maknanya tiada mula. Qidam maknanya tiada mula. Ini sifat salbiah ni. Masuk sifat salbiah, semua guna kata nafi. Kita akan terjemah menggunakan kata nafi. Sifat qidam maksudnya tiada permulaan. Tiada permulaan. Okey. Apa makna mula? Siapa tahu apa makna mula? Mula apa makna dia? Mula? Tidak diperanakkan, Ustaz. Tidak diperanakkan. Mula maksudnya sesuatu yang berasal dari tiada kepada ada. Boleh tulis itu. Mula sesuatu yang berasal dari tiada kepada ada. Boleh kan? Jadi qidam ni tidak ada mula. Mana maksud tak ada mula? Bukan asal dari tak ada kepada ada. Sebab itu wujud kita di lagu ni. Wujud kita lagu ni. Daripada tiada kepada ada. Ini wujud kita. Wujud Allah ni ada. Tak. Ada. Lagu mana ada Allah ni? Sedia ada. Tersebut sedia ada. Benda makna sedia ada. Bukan asal daripada tak ada kepada ada. Ini wujud Allah Ta'ala. Boleh sampai situ? InsyaAllah. Okay. Tengok dia kata apa dia. وَيَجِبُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى الْقِدَمُ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ تَعَالَى لَا أَوَّلَ لَهُ وَضِدُّهُ الْحُدُوثُ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَادِثًا لَاحْتَاجَ إِلَى مُحْدِثٍ وَهُوَ مُحَالٌ. Maksudnya yang kedua, wajib bagi hak Allah Azza wa Jalla bersifat sedia. Apa makna sedia? Saya boleh beritahu makna sedia apa dia? Tiada permulaan. Tak ada mula. Yang ni qidam lah kan? Qidam. Siapa tahu makna beza qidam dengan qadim? Apa beza qidam dengan qadim? Apa beza qidam dengan qadim? Qidam tu sifat, Ustaz. Barakallahu fiikum Marzali. Kalau qadim? Qadim tu nama. Kita sebut qadim sesuatu ataupun dengan bahasa lah. Objek, sesuatu yang, tak nak sebut objek tak sedap lah kan. Sesuatu yang bersifat dengan qidam kita panggil dia qadim. Macam beza antara hudus dengan hadis. Dia ada beza.
Hudus ni sifat. Hadis, hadis adalah objek yang bersifat dengan hudus. Boleh? Objek yang bersifat dengan hudus kita panggil dia hadis. Sesuatu yang bersifat dengan qidam kita panggil dia qadim. Bila Allah tu ada sifat qidam kita panggil Allah itu qadim. Boleh sampai situ? InsyaAllah. Boleh? Line clear? Saya nak tahu boleh ke tak? Oh, saya boleh gerak. Kalau tak boleh nak gerak lagi. Boleh Ustaz. Boleh insyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Okay. Kemudian dia kata apa dia? Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mempunyai... Tak boleh jap. Allah tidak mempunyai permulaan. Jangan baca hak bawah ni. Jadi kita baca yang ni. Hak ni, teks atas ni. Jaga-jaga dengan garis panjang ni penting. Garis panjang ni penting. Yang atas ni adalah kitab asal. Yang bawah ni huraian. Yang bawah ni adalah syarah. Jadi tidak mempunyai ini sambung kat mana ni? Sambung kat muka surat sebelah. Tidak mempunyai permulaan. Surat 17 tu. Lawan bagi sifat sedia adalah baharu. Lawan bagi qidam adalah baharu. Yakni al-hudus. Bermula dalil atas demikian itu. Demikian itu ni kembali pada mana demikian itu? Sifat qidam. Bermula dalil atas sifat qidam bagi Allah itu. Bermula dalil atas sifat qidam bagi Allah itu. Bahawa sesungguhnya sekiranya Allah itu baharu, nescaya dia, yakni Allah, berhajat, memerlukan. Berhajat maksudnya memerlukan kepada pencipta. Dan hal tersebut adalah mustahil. Agak-agak macam mana nak susun dalil? Okay. Sekarang, kita nak susun dalil. Okay. Sebelum kita susun dalil, kita nak buat latihan dulu yang berkaitan dengan sifat wujud tadi. Tuhan itu wujud atau tidak? Wujud. Wujud. Apa dalil Tuhan wujud? Adanya alam. Alam ini Apa kaitan wujud alam dengan wujud Allah? Dengan wujud Tuhan? Alam baru. Alam, pertama kita perhati dulu. Perhati guna pancanda. Kita kena susun dulu dalil. alam Kemudian ini kita kena berubah-ubah. alam ini berubah. Alam berubah-ubah. Okay. Step yang kedua, setiap yang Pasti baharu. Baharu. setiap yang berubah pasti baharu. Maka kita dapat keputusan alam ini Alam ini baharu. baharu. Kemudian yang seterusnya keempat, setiap yang baharu memerlukan pencipta ataupun pembaharu. Maka pencipta tu nama dia siapa? Allah. 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 Tahu kata alam ni berubah daripada dalil apa? Dalil syahadah. Dalil musyahadah, panca indera. Syahadah. Tahu kata alam ini baharu, yang baharu memerlukan kepada pencipta tu daripada dalil apa? Akal. Barakallahu fikum. Tahu kata alam ini penciptanya itu namanya Allah daripada dalil apa? Barakallahu fikum. Clear? Maksudnya kita dah dapat membuktikan Allah itu bersifat wujud ataupun tidak? Wujud. Okey, settle satu persoalan. Sekarang ni orang kata, Ustaz, saya dah beriman Allah itu wujud. Siapa cipta Allah? Soalan ni timbul. Ni soalan panas lagi tu, kata panas lagi ni. Siapa cipta Allah? Ni soalan ni jangan duk tanya keluar dalam ni je. Allah sedia ada. Okay. Siapa cipta Allah? Kita kata Allah itu tidak dicipta kerana Allah bersifat qidam. Okay, kita jawab dulu. Allah, kita kata Allah tak dicipta
Kerana Allah bersifat ia qidam. bersifat qidam. Bersifat qidam. Qidam. Ataupun kita boleh sebut kerana Allah itu qadim. Kerana Allah itu qadim. Boleh ke? Kerana Allah itu Dia ada. kerana Allah itu bersifat qidam pun boleh. Allah itu bersifat qidam. Nak fahamkan Okey. buku tu kan. Okey. Sifat Allah. Kemudian dia Yang tanya lagi kita. pencipta. Okey, dia tanya lagi kita. Yang kita faham Apa kita sendiri kan. dalil? Dia faham kita Okey. salah. Apa dalil Allah Itu bersifat qidam? sebenarnya akidah. Melibatkan Okey. akidah. Okey, sabar dulu apa dalil Allah bersifat qidam? Apa dalil? Okey, sini saya tanya. Okey. Okey. Apa dia tanya lagi? Apa dalil Allah bersifat qidam? Ni nak dalil ni. Bersifat qidam, dalil apa dalil? Awak kata Tuhan tu tak dicipta. Oi, dalil benda Allah Taala, dalil Tuhan tak dicipta. Dia mai gasak tanya kita. Tu saya kata tadi, tauhid ni kita yakin macam mana kita tengok kereta nak lintas jalan, setara tu kita yakin. Kalau tak boleh setara tu lagi, maksudnya belum cukup yakin lagi lah. Apa dalil Allah bersifat qidam? Jawabnya, kita susun dalil satu-satu. Okey, yang pertama, jika Allah tak bersifat qidam, okey, maka Allah bersifat apa? Kalau tak qidam, apa lawan qidam? Apa lawan qidam? Nescaya Allah itu Baharu. baharu. Apa makna baharu? Apa makna baharu? Ada permulaan. Baharu maksudnya ada permulaan. Maksud baharu ni graf dia kan daripada tiada Pada ada. tiada kepada ada. Saya tulis pangkah lah, pangkah dan juga right kan. Daripada tiada kepada ada. Bila Allah baharu, Allah perlu kepada apa? Pencipta. Nescaya Allah. Maka kalau Allah baharu, nescaya Allah baharu. Maka perlu kepada pencipta. Pencipta yang kedua, betul? Pencipta yang kedua ni baharu ataupun tak baharu? Pencipta. Baru lah. Sekarang ni mesti baharu. Sebab kalau dia Baru. kata tidak baharu, maksudnya qadim. Kalau dia kata bukan baharu, maknanya pencipta kedua adalah qadim. Kalau pencipta kedua qadim, sesat masalah. Sekarang ni golongan etis ataupun yang tak percaya pada Tuhan, mereka tidak mahu mengatakan Tuhan itu qidam. Boleh jelas tak lagi? Mereka tidak mahu mengatakan Tuhan itu bersifat dengan qidam. Jadi bila tak bersifat dengan qidam, maka semua itu bersifat dengan baharu. Betul? Semua itu bersifat dengan baharu. Okey, maka perlu kepada pencipta kedua. Pencipta kedua perlu kepada apa? Pencipta ketiga. Pencipta ketiga. Pencipta ketiga perlu pada apa dia? Keempat. Empat perlu pada apa? 5. 5. Jadi kalau saya tulis sampai ke minggu depan pun tak habis lagi. Nampak lagi? Ini dipanggil apa dia? Jadi okey, dia dipanggil tasalsul. Dia dipanggil tasalsul. Maka Allah baharu, bila kita kata Tuhan baharu, perlu kepada pencipta kedua. Pencipta kedua perlu pada ketiga. Ketiga perlu pada keempat. Keempat perlu pada kelima. Betul? Maka di sini berlaku apa dipanggil? Di sini berlaku tasalsul. Apa maksud tasalsul? Tulis tasalsul. Tasalsul bermaksud kisah. Kita nak sebut dengan bahasa ringan lah. Rantaian penciptaan Tuhan yang tak berkesudahan sampai sekarang. Rantaian penciptaan Tuhan yang tak berkesudahan sampai sekarang. Jadi Allah dicipta oleh Tuhan dua. Tuhan dua dicipta oleh Tuhan tiga. Tiga dicipta oleh empat. Empat dicipta oleh lima. Lima dicipta oleh enam. Enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. Sampai sekarang ni belum lagi habis kisah penciptaan Tuhan. Boleh je lah? Kalau berlaku tasalsul. Boleh? Okey. Tasalsul dia membawa kepada apa? Tasalsul membawa kepada apa? Ngujung sekali apa? Ngujung sekali. Tasalsul akan membawa kepada ketiadaan Tuhan.
ketiadaan Tuhan. Tak percaya tak dah buat dua rumah. Kan? Tuhan dua dicipta oleh Tuhan tiga, tiga dicipta oleh empat, empat, lima, lima, enam, tujuh, lapan. Ada berhenti kerja betul sudah lagi. Kan? Jadi, ngujurnya apa dia? Ngujurnya Tuhan tak ada. Betul tak lagi? Ngujurnya Tuhan tidak ada. Tasalsul membawa kepada ketiadaan Tuhan. Sampai situ boleh? Sampai Boleh. situ boleh? InsyaAllah Ustaz. Ketiadaan Tuhan membawa kepada apa dia? Kalau Tuhan tak ada, alam ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada alam. Kalau ketiadaan Tuhan membawa kepada ketiadaan alam. Okey. Jelas tak jelas? Sampai sini boleh? Okey. Boleh? Boleh Ustaz, boleh. Okey. Saya susun balik satu dalil. Tengok dalil pertama. Jika Allah tak bersifat dengan qidam. Kan? Nescaya Allah bersifat dengan baharu. Baharu. Apa makna baharu? Asal daripada tiada kepada ada. Jika Allah baharu, maka Allah perlu kepada pencipta yang kedua. Pencipta kedua perlu pada tiga, tiga perlu pada empat, empat perlu kepada lima. Membawa kepada apa dia? Tasalsul. Tasalsul. Tasalsul membawa kepada apa dia? Tiada Tuhan. Tasalsul membawa kepada ketiadaan Tuhan. Tak ada Tuhan membawa kepada apa? Tiada alam. Nampak? Macam mana kita boleh dapat keputusan tiada alam ni? Nampak dekat sini. Bila kita kata Tuhan itu Baru. nampak situ? Boleh jelas situ? Okey. Boleh Ustaz. Okey. Sekarang ni kalau kata Tuhan baharu, keputusannya tak ada alam. Betul? Betul. Cuba guna panca indera sekarang. Cuba tengok diri masing-masing. Ada ke tak ada? Ada. Reverse balik dalil. Cuba reverse balik. Masuk ketiadaan alam ni berlaku ke tak berlaku? Tak berlaku. Betul? Tak berlaku. Maka alam ada ke tak ada? Ada. Ada. Alam ada. Kalau alam ada, Tuhan ada ke tak ada? Ada. Ada. Ketiadaan Tuhan ni batal lah. Maka Tuhan ada Tuhan. Betul? Betul? Betul. Kalau Tuhan ada, tasalsul berlaku ataupun tidak? Tidak. Tak berlaku. Apa dalil? Sebab tasalsul membawa kepada ketiadaan Tuhan, betul? Betul? Jadi kalau Tuhan ada, bermaksud tasalsul terbatal ataupun tidak? Terbatal. Sebab tasalsul membawa kepada ketiadaan Tuhan. Kalau kita berjaya membuktikan Tuhan ada, kalau kita berjaya membuktikan Tuhan ada, bermaksud tasalsul automatik terbatal. Maka tasalsul terbatal. Tiada tasalsul. Bila tasalsul tiada, Tuhan baharu ataupun tidak? Tidak. Sebab apa? Sebab yang menyebabkan Tuhan boleh jadi tasalsul bila kita katakan Tuhan itu Baru. Nampak tak ni? Yang menyebabkan boleh jadi tasalsul bila kita mengatakan Tuhan itu baharu. Jadi kalau tiada tasalsul bermaksud Tuhan baharu ataupun tak baharu? Tak baru. Angkah. Tak baharu tu sama dengan apa? Kidam. Barakallahu fikum. Bermaksud qidam. Ada dapat sesuatu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terbukti tak Tuhan tu qadim? Terbukti. Apa buktinya? Nampak ni. Bermula daripada sini. Wujudnya alam ni. Penting ni. Wujudnya alam menunjukkan kepada Allah Ta'ala itu adalah qidam. Boleh jelas? Boleh nampak situ? Wujud alam ini menunjukkan Allah bersifat dengan qidam. Sebab itu, ulama mengatakan alam ini adalah bahasa yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan kewujudan Allah yang qadim. Kewujudan Allah Ta'ala yang qadim.
Sampai situ boleh? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Okey. Kita cuba susun dalil sama-sama. Okey, daripada saya dah sekarang ni orang dah yakin Allah Ta'ala tu wujud dah berjaya dibuktikan dengan dalil wujud tadi. Betul? Betul? Okey, sekarang ni tolong jawab. Siapa cipta Allah? Allah sedia, tak ada pencipta. Allah tak dicipta Allah kerana tu. ia bersifat dengan Qidam. Tidak. Apa dalil Allah bersifat qidam? Yakni tak ada mula tu. Kita Ada kata alam ini. Ada. ada alam ini. Kita kata ni dalilnya. Dalilnya kat bawah kan. Ada alam. Kita kata ada alam boleh jugalah. Ataupun kita suruh sebut pada bawah ni. Apa dalil Allah bersifat qidam? Tu pergi nombor 1 ni tadi. Jika Allah tidak bersifat dengan qidam, tolong sambung. Nescaya Nescaya baharu. Allah itu baharu. Apa makna baharu? Ada pencipta. Apa makna baharu? Baharu kena jelas. Baharu maksudnya berasal daripada tiada Daripada tiada kepada ada. Baharu tu kena jelas makna. Berasal daripada tiada kepada Ada. ada. Jika Allah baharu, Allah perlu kepada apa? Pencipta. Pencipta yang kedua. Ya. Pencipta yang kedua perlu kepada apa? Ketiga. Tiga. Pencipta yang ketiga. Maka membawa kepada apa? Tasalsul. Tasalsul. Tasalsul membawa kepada apa? Ketiadaan Ketiadaan Tuhan. Ketiadaan Tuhan Ya. membawa kepada apa? Ketiadaan alam. Ketiadaan alam. Jadi kalau kata Tuhan baharu, keputusan akhirnya alam ada ke tak ada? Tak ada. Sekarang ini alam ada ataupun tidak? Ada. Dalil alam ada? Dalil akal. Dalil akal ke dalil musyahadah? Panca Dalil indera. musyahadah. Dalil Panca musyahadah. indera. Dalil panca indera, musyahadah kan. Alam ada dengan penyaksian panca indera kan. Kita rasa kita ada ni kan. Bila alam ada menunjukkan Tuhan ada ke tak ada? Ada. Dah alam ni baharu. Alam ni asal pada tak ada kepada ada. Takkan ada sendiri. Selipar hilang sebelah pun ada tukang alih. Takkan berubah alam tak ada tukang alih. Tu ada lagi. Kan? Jadi tu logik dia. Jadi alam ada menunjukkan Tuhan ada ataupun tidak? Ada. Kalau Tuhan ada, tasalsul terjadi ataupun tidak? Tidak. Tidak. Kalau tasalsul tidak terjadi, Tuhan baharu ataupun tidak? Tidak. Tak Sebab baharu. mengatakan Tuhan baharu tu jadi tasalsul tu. Kalau Tuhan tidak baharu, bermaksud Tuhan itu bersifat dengan apa? Tidak. Tidak. Jadi nyatalah wujud Allah. Jadi orang tanya, kalau begitu Ustaz, Allah Ta'ala wujud, kita pun wujud. Betul? Allah wujud, Allah wujud, kita pun wujud. Benda beza wujud kita dengan wujud Allah. Wujud kita Kita tiada. sementara. Wujud Dan kita ada ni, permulaan. wujud Wujud Allah kita. ini wujud yang kita sebut tadi wujud yang qadim. Bermaksud sifat qidam ini dia menciri-cirikan secara khusus kewujudan Allah. Boleh situ? Boleh? Sifat qidam ini dia menciri-cirikan secara khusus bagaimana wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah tu wujud yang qadim ataupun wujud yang qidam. Bolehlah sebut lagu tu mudah-mudah. Kita pun wujud. Sama ke wujud kita dengan wujud Allah? Tak. Wujud kita wujud yang apa? Wujud yang hadis. Kita sebut hadis. Yang ni baharu. Boleh sampai situ? InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Ni penutup. Saya dah tahu dah panas kepala belaka dah. Penutup dia, kita nak buat latihan daripada sifat wujud boleh lah buat latihan pada sifat wujud. Boleh? Boleh dah? InsyaAllah. Tuhan itu wujud atau tidak? Wujud. Apa dalil Tuhan wujud? Alam ini. Adanya alam ini. Wujudnya alam. Apa kaitan wujud alam dengan wujud Tuhan?
Alam ini Alam ini perhatikan Panca Indra dulu. Alam ini Ada Indra. Alam ini berubah. berubah Berubah. ubah. Kemudian step yang kedua pula. Setiap yang berubah Setiap yang berubah pasti baharu. pasti baharu. Apa makna baharu? daripada tiada kepada Baru. Kepada ada. Maka kita dapat keputusan alam ini Baru. baharu. Kemudian yang keempat, setiap yang baharu pasti ada Pemula. Pencipta. pencipta ataupun pembaharu. Boleh belaka. Nah, pencipta ke pembaharu ke pengubah boleh belaka. Maka pencipta itu namanya siapa? Allah. Allah. Okey. Jadi kita dah dapat buktikan Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud. Betul? Apa pula persoalan? Siapa cipta Allah? Boleh jawab? bersifat qidam. Tidak. Allah tak dicipta. Kita kata dulu, kita nafi dulu benda dia cakap tu. Hey, Allah tak dicipta. Kita kata dulu kan. Betul. Allah tak dicipta kerana ia bersifat dengan Qidam. qidam. Tidak. Apa dalil Allah bersifat qidam? Ya Allah. Jika Allah tak bersifat dengan qidam, Saya Allah baru. nescaya membawa Allah itu baharu. Sebab dia tak qidam dengan baharu ni. Kalau tak ada qidam baharu, tak ada baharu qidam. Betul, tak ada tengah-tengah. Boleh? Kan? Okay, dia tak ada tengah-tengah. Antara qidam dan baharu tak ada. Kalau tak qidam, confirm baharu. Tak baharu, confirm qidam. Betul? Kalau Allah tak bersifat dengan qidam, nescaya Allah itu baharu. Jika Allah baharu, Allah perlu kepada apa? Pencipta yang kedua. Pencipta Allah perlu kepada apa? Tiga. Maka membawa kepada konsep Tasasul. tasalsul. Bukan tersasul. Tasalsul. Tersasul tu kita. Tak? Tasalsul. Apa makna tasalsul tadi tu? Berantai-rantai. Rantaian penciptaan Tuhan yang tak sudah-sudah. Sampai ke sekarang ni tak ada lagi Tuhan lah ni. Hak ni cipta ni tak sudah-sudah sampai sekarang. Kan? Tasalsul membawa kepada apa? Ketiadaan Tuhan. Ketiadaan Tuhan. Ketiadaan Tuhan membawa kepada apa? Ketiadaan alam. Ketiadaan alam. Okey, learning alam ada ke tak ada? Learning alam ni. Ada. Dalil. Dalil apa? Dalil musyahadah. Dalil panca indera kan. Bila alam ada menunjukkan Tuhan ada ke tak? Ada. Kalau Tuhan ada, tasalsul berlaku ataupun tidak? Tidak. Tidak. Kalau tak ada tasalsul, Tuhan baharu ataupun tak baharu? Tidak baru. Nescaya Tuhan tak baharu. Tuhan tak baharu sama dengan qidam ataupun qadim. Kan? Tuhan tak baharu kita sebut Tuhan itu qadim. Jadi sekarang ni orang tanya, Allah Ta'ala wujud, kita pun wujud. Apa beza wujud kita dengan wujud Allah? Wujud Allah qadim. Wujud Allah tu ciri-ciri dia adalah Qadim. Wujud makhluk tu ciri-ciri dia macam mana? Hadis. Baharu. Jadi sifat qidam ni dia menjelaskan ataupun meletakkan ciri-ciri khusus yang ada pada wujud Allah Ta'ala. Boleh sampai situ insya-Allah? InsyaAllah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus memberi taufik kepada kita. Jadi saya kira untuk malam ni padahlah. Ni dah kat 11.30 dah. Saya pun minta maaf terlebih masa. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. Jadi yang baik itu kita kata daripada Allah Azza wa Jalla, yang serba kekurangan itu dinisbahkan kepada diri saya sendiri. Jadi saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sama-sama. Sama-sama. Barakallahu. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fikum. Terima kasih.